Assalamualaikum. Selamat Hari Raya sayang. So tadi kita pergi dekat apa nama ni, Bikers Garage ke, I tak ingat, dekat Subang Jaya tu, tapi tutup. Kecewa lah kan, tapi tak apa. Sekarang kita pergi dekat mana tau ni, Durian Bikers. Dekat je dengan rumah, tak jauh. Jom. Mana durian? Bukan buat durian, kedai helmet tu atas tu. Oh. Kedai helmet geng. Sebab helmet yang ada tu, waktu kita ride Ipoh Harley Days tu, aku punya helmet dah pecah, jatuh, tak boleh dah, tak boleh nak pakai. Tak boleh lah, right? Break lah So sekejap. kita pergi tengok pula. Kita pergi survey kejap helmet apa yang ada. Jom dekat atas tu. Dia memang pantang kalau tengok kedai furniture kat sini. Ui, ada okey lah, ada bike spa dekat sini. Apa dia? Oh, tu tangga dia, Bi. Tu dekat atas. Jom kita naik dulu. Apa yang ada? Durian Bikers. Boleh tahan tangga dia tinggi. Tak apa, Bi, exercise. Terus dulu. Tak apa, jom. Alright, kita nak try helmet. Jom, double XL. Tak nampak lah ni. Tak apa, nampak lah. Double XL lah Okey ni. Dia okey. Dia tak selalu bila I pakai SL, dia punya ni, pipi dia. Okey. Kenapa? Okey. Selesa. Ni macam Yang kita punya je. yang tu lain, Zoe. Yalah ni. Ni Vincent. Tu tak boleh angkat bawah. Mana? Boleh? Oh. Oh. Okey kan? Nampak tembam lah pipi tu. Bukan masalah kembang. Jadi bila pakai size lain, dia jadi Cantik-cantik helmet dia. berapa ni? 12.5 ada less. Ada less lagi tak? Mana nak tunjuk? Simple je kedai dia. Semua helmet je. Tak ada. Visor ada jual sekali tak? Visor berapa ringgit? Visor 500 guys. Jom. Better kita ambil yang ni lah guys. Sebab apabila aku pakai yang macam bel yang telur tu, memang tak sesuai. Dah macam telur lah. Tapi aku lebih suka yang open face macam ni lah kan. Selalu aku ride, aku pakai open face, senang nak isap okok ke apa ke. Tapi brother tu cakap tadi Simpson yang sesuai. So korang yang nak cari helmet boleh datang dekat Durian Bikers ni, dekat Kampung Subang. Kejap lagi aku bagi location kedai. Macam-macam Axis. Dek, yang ni bagi harga berapa, Dek? Last 27? Yang ni sampai end of June kita bagi 15%. 15%. Weh, gila-gila dekat harga. Dahsyat. Daripada 3,000 lebih. Brother ni 27. Kan? Kalau dapat murah ni takkan kita tak ambil kan? Ni memang best lah, selamat. Tak nak pakai steng. Steng memang bergaya, tapi itulah habuk pasir, batu tu semua bila ride. Macam ni okey. Memang saiz aku 2XL. Jadi free pin lock. So nak fikir colour putih ke nak colour hitam.
Kalau putih ke hitam. Tengok tu. Baru sampai dekat rumah ni. Jadi on the way balik rumah tadi aku pun duk fikir sama ada nak beli ke tak Simpson tu, helmet Simpson tu. Dengan harga dia offer 2,700 plus dekat Durian Bikers. So on the way balik tu aku macam mana nak beli ke tak. Sebab apa aku tak beli? Sebab ni lah, sebab aku ada Shoei tau, full face ni. Lepas tu aku jarang pakai helmet ni. Allah, yang ni aku memang jarang pakai helmet ni. So macam Simpson tadi tu, dia memang full face, sama macam Shoei ni, dia boleh buka tutup macam ni kan. Yang ni Shoei ni, yang ni aku beli 2022. So helmet ni sangat fleksibel. Lepas tu aku memang jenis yang susah nak cari saiz helmet. Macam ni double XL lah Shoei kan. Tapi aku boleh bercakap lagi. Aku boleh bercakap. Lepas tu aku pun nak isap okok pun agak senang lah. Tapi bila aku pakai Simpson tadi tu, walaupun dia double XL, aku rasa macam dia terlampau, orang panggil apa? Terlampau pegang aku punya pipi ni. So bila nak bercakap tu macam agak susah sikit lah. Lebih kurang macam tu. Itu kita ada ride pergi Ipoh kan. So bila ride pergi Ipoh tu, aku letak lah helmet ni dekat atas motor aku. So bila aku patah balik dekat motor, aku nampak helmet ni jatuh. So macam biasalah, dia ada cala tapi ni dekat visor ni. Visor ni kita boleh tukar. Aku dah call HJC PJ tadi. Dia kata ambil masa 5 ke 6 bulan lah stok untuk visor hitam ni akan sampai. Cuma yang dekat belakang ni, nampak tak? Ada ni, ni kesan jatuh lah. Member kata sapu minyak gamat boleh sembuh lah kan. Ni favourite helmet aku. Sebab itulah aku pergi Durian Bikers tadi, sebab nak tengok helmet. Aku lebih prefer helmet macam ni untuk ride harian aku ataupun nak pergi jauh pun tak ada masalah. Sebab yang ni selesa gila mat. Yang ni helmet ni, ini brand HJC tapi dia collaborate dengan Harley Davidson. Yang ni aku beli dekat Harley Davidson Kuala Lumpur. Waktu tu harga berapa Waktu tu harga dia 1,007 kot. Lebih kurang macam ni. Yang ni memang selesa gila. Memang sangat-sangat best. Bila aku buat video pun, aku letak kamera kat sini. Ni kan. Angin pun tak kuat. Maksud dia bila kita bawa laju 1416 tu, dia punya angin pun dalam dia masih rasa macam macam ni, macam kedap lah. Angin tak ada kuat apa benda semua. Ni nampak tak? Tapi yang ni aku akan repair balik. Aku nak cat balik color hitam, yang kilat tu ada diamond. Tapi tak apalah. Sebab itulah aku tak beli Simpson tadi. Simpson memang style lah. Bagi aku memang siapa pakai tu memang smart. Cuma aku punya size tu mat, tak tahulah sama ada kepala aku besar ke, sebab dia terlampau ketat kan. 2XL tu terlampau ketat. Dia pegang kau-kau aku punya pipi ni, sampai aku nak bercakap pun macam tu. Entahlah, aku pun tak tahu. Kita fikir dulu sama ada aku nak ambil yang open face macam ni, brand lain lah, maybe Shoei ke apa ke, ataupun kita ambil Simpson tadi. Member aku kata kena pergi modified dia punya apa ni, dia punya ni dalam. Yang ni kan, dalam ni kita kena dibesarkan lagi, dia boleh modified dia katalah. Kita fikir dulu macam mana. Jatuh itu lah dekat Ipoh.
Tapi boleh pakai. Kita nak cat balik je. Dekat mana kedai helmet, kedai cat yang boleh cat helmet ni, boleh recommend tak? Boleh komen dekat bawah tak? Sekitar Lembah Kelang lah. Tak kisah dekat mana pun. Aku memang nak cat kali ni. Nak cat helmet ni balik. Sementara tunggu visor ni siap. Siap pula. Sampailah. Yang ni pula macam tak sesuai sangat kalau aku nak ride Harley pakai helmet ni. Macam tak masuk lah. Macam tak kena. Yang ni kalau kita ride macam GS ke Ducati ke, dia baru nampak orang panggil apa, nampak macam kena lah. Tapi kalau Road Glide, aku macam lebih kepada Simpson tadi. Betul tak? Lain orang lain pendapat lah. Itu pendapat aku. Tapi ada je yang pakai helmet macam ni, showy macam ni, ride Harley. Banyak je. Tapi kalau aku pakai macam tak kena. Okay, you all tolonglah komen recommend mana kedai cat yang boleh cat helmet ni. Aku nak hantar Lembah Kelang lah, KL ke Selangor ke, senang kita nak hantar. So yang tengok video aku ni, terima kasih. Jangan lupa subscribe aku subscribe aku punya channel ni. Jangan lupa like and share. InsyaAllah aku pun tak ada plan lagi nak ride mana. Sibuk bekerja. Ada member kawan-kawan pun sibuk pula dengan kerja masing-masing. Si Jen pula sibuk nak modify motor dia balik. Aku tak tahu dia buat apa. Tak cukup-cukup tapi tak apalah, minat dia. Dia kalau masuk bengkel macam biasa, paling kejap pun sebulan kena sidai. Tapi tak apalah. Alright, tu je video. Nanti aku akan update balik. Aku buat video sama ada aku nak beli Simpson tu ataupun aku cari helmet yang lain. Alright. Bye bye. Assalamualaikum.